Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ayat yang ketiga surah Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar termasuk dalam kalangan rasul yang diutus. Jadi ayat ini. Apakah isi kandungan ayat ini? Apakah isi kandungan yang fahamkah ingin baca kepada kita? Isi penting dan tafsir fahamkah dalam tidak al-Azhar berkaitan ayat ketiga ini. Pertama, Allah menjawab jawapan kepada sumpah Allah SWT. Wal Quranil Hakim, kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang kedua, iaitu apa dia? Pertama, ayat ini datang sebagai jawapan kepada sumpah Allah SWT pada ayat yang sebelumnya. Demi Al-Quran yang penuh hikmah, wal Quranil Hakim. Apa dia? Maksudnya Al-Quran sebagai saksi. Allah menegaskan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang kita tahu tentang ayat yang ketiga tadi. Jadi setelah Allah Taala menyatakan wal Quranil Hakim, bersumpah dengan nama Al-Quranil Hakim, dan jawapan yang ketiga Allah Taala lanjutkan lagi dengan innaka laminal mursalin. Sedangkan Muhammad benar-benar seorang rasul. Ayat ini datang sebagai jawapan bersumpah tadi. Dan saksi yang menegaskan, terima kasih Auni. Saksi yang menegaskan bahawa Nabi Muhammad SAW benar-benar utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab pada masa itu, kan ayat ini untuk orang Quraisy kan. Orang Quraisy, walaupun dia telah meletakkan Nabi Muhammad sebagai Al-Amin, dan dia confident Nabi Muhammad ni adalah orang yang paling paling terpercaya di Arab, tapi bila Nabi Muhammad SAW mula mengajak mereka untuk berakidah bertauhid kepada Allah SWT, dan ini bertentangan dengan fahaman datuk nenek moyang mereka, maka mereka mula kata Nabi Muhammad asatirul awal, ini semua dongengan, ahli sihir dan sebagainya. Kalau kita baca dalam apa Rakhil Mahtum, apa ni dalam apa ni Sirah Nabawiyah Ibnu Ishaq, dia dah menyatakan Muhammad ni sebagai orang gila lah. Jadi dalam konteks ini Allah tak menjawab Muhammad itu sebenarnya utusan Allah. Dan yang kedua, fahamkan, nyatakan, membantah tuduhan Quraisy. Kaum Quraisy menuduh Muhammad sebagai penyair, sebagai tukang sihir dan orang gila. Allah menolak tuduhan itu dengan menyatakan tegas bahawa Muhammad itu adalah sebenar-benarnya Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kekuatan dan penegasan. Dalam bahasa Arab, gabungan perkataan inna, sesungguhnya, laminal, dan sesungguhnya menghasilkan penekanan yang sangat kuat. Fahamkan, menjelaskan, ini menunjukkan kepastian tanpa ragu sedikit pun bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Bagi kita yang dah biasa dengan sastra Arab ni, adab Arabi ni, kita tak ada masalah sangat lah. Kita faham inna ni. Kemudian kepastian tanpa keraguan sedikit pun. Yang ketiga, kedudukan Muhammad SAW ditempatkan dalam rangkaian panjang para rasul yang membawa risalah tauhid. Kalau kita tengok ayat tadi, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar termasuk dengan para utusan Muhammad SAW, utusan Allah. So di sini, dengan ini kedudukan baginda bukanlah asing dan baru, tetapi lanjutan daripada misi kenabian daripada Adam, Nuh, Hud, Soleh, semua itu. Ini adalah mata rantai kenabian dan kerasulan yang membawa tauhid, membawa dakwah tauhid, membawa sesuatu yang membetulkan pemikiran umat Islam, umat Quraisy pada masa itu yang dipanggil iaitu akidah tauhid, membetulkan akidah mereka dengan lebih kedudukan Muhammad sebagai pembawa risalah tauhid. Apakah pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat ketiga ini? Yang pertama ialah kepastian kenabian Rasulullah SAW. Dalam ayat ini menjelaskan, ini confirm, ini sah bahawa Nabi Muhammad ialah benar-benar Rasulullah, benar-benar Rasulullah SAW.
Dan keimanan kita kepada baginda adalah asas kepada akidah. Yang kedua, meyakini Al-Quran sebagai bukti. Al-Quran itu sendiri sebagai saksi kebenaran risalah baginda sallallahu alaihi wasallam, mukjizat yang cukup untuk menghapuskan segala keraguan. Yang ketiga, menolak syakwa sangka dan fitnah. Ayat ini. Pada orang Quraisy pada masa itu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara untuk menangkis kebenaran Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka memfitnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diajar untuk tidak terpengaruh dengan tuduhan golongan yang menolak Islam. Kebenaran Islam baginda telah disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, menguatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta dalam ini adalah modul Rasul. Dan ini ayat-ayat ini menanamkan rasa cinta dan yakin kepada Nabi Muhammad SAW kerana baginda diangkat sebagai utusan yang benar, membawa rahmat untuk seluruh alam. Ini adalah perkara-perkara yang mesti kita tanamkan dalam fikiran kita dalam menguatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bila Al-Quran dah sahkan, kita tak ada jalan lain melainkan mencintai Rasulullah SAW kerana baginda lah yang membawa utusan yang benar, dan utusan ini perutusan ini, wahyu ini datang dari Allah Subhanahu Wa Taala kerana manusia walaupun berada dalam ketinggian kesusastraan, tetapi kalau akidahnya rosak, tak berguna. Dalam ketinggian organisasi menguruskan jemaah haji di Madinah, di Mekah pada masa itu orang Quraisy, tapi akidahnya masih menyembah berhala, juga tidak akan memberi sebarang manfaat. Jadi yang penting ialah akidah. Jadi maka Rasulullah SAW membawa misi akidah untuk membetulkan cara berfikir dan tindak tanduk masyarakat Quraisy pada masa itu, insya-Allah taala. So itu adalah tafsir bagi ayat yang ketiga, insya-Allah.